Assalamualaikum saudara yang hari ini saya nak review sebuah filem bahagian The Naked Gun. So jika anda pada zaman tahun 2008 ke bawah, anda akan tahulah sebenarnya The Naked Gun ini adalah sebuah sequel sebuah filem komedi dilakukan oleh Leslie Nielsen Dia telah mati pada tahun 2010 lah. So The Naked Gun ini memang dia punya cerita-cerita komedi yang kata plastik di mana komedi dia tak logik, okey, tetapi dia mendapat sambutan cukup hangat lah ketika itu. Dan pada 2009 mereka ingat nak buat sebuah lagi sequel dalam fix keempat pada zaman Leslie Nielsen dia ada 3 sequel. Keempat dia nak buat tapi malangnya beliau telah meninggal dunia pada 2010 lah, dan kini pada 2020-2025 sequel yang keempat untuk filem The Naked Gun telah muncul, dan kali ini diambil alih oleh Liam Neeson. Okay, so agak terkejut kerana Liam Neeson melakonkan sebuah watak ini, dan kita pun kurang pasti kenapa dia ambil watak ni sebenarnya lah. Okay, tapi walaupun kita nak cerita benda dulu lah. Okay, cerita ni berkisar tentang Liam Neeson yang berlakon sebagai watak Lieutenant Frank Drebin Jr. lah, anak kepada sequel ketiga, yang pertama ketiga tu anak dia lah. Okey, kerana beliau telah mendapati ada satu komplot untuk orang kata oleh sebuah syarikat kaya ni, Richard King nama dia, sebuah syarikat elektronik ni, untuk mengubah otak manusia menjadi ganas lah, menggunakan satu device lah, dia panggil PLOT lah, Primordial Law of Thanos lah. Okey, cerita kelakar ni. Okey, dan dalam usaha beliau ini, beliau hendak cuba untuk menggagal rancangan beliau dan dibantu oleh seorang wanita, adik yang dibunuh oleh Richard King inilah yang telah mencipta program ni lah. Sebenarnya program ni untuk bantu manusia, tapi dia telah gunakan untuk membuat emosi manusia menjadi ganas lah. Tujuannya adalah untuk mengasih manusia gaduh sama sendiri, dan kemudian mereka akan ambil alih dunia ni lah. Itu tujuan Richard King ni lah, ni billionaire ni lah. So dalam menyelesaikan perkara ini, berbagai cerita kelakar berlaku lah. Saya lihat cerita ni macam kelakar lah. Dia menjaya membawa watak ni dengan cukup baik, dan saya merasakan watak ni cukup menarik dilihat, dan kita terkenal kembali lakonan dahulu oleh Leslie Nielsen yang watak kelakar, tak logik. Okey, dan saya merasakan, kita merasakan Liam Neeson ni ada seorang watak cerita-cerita yang ganas, cerita bunuh orang, tiba-tiba dia berlakon pada watak komedi, rasanya macam pelik lah. Adakah dia akan meningkatkan popularitinya atau jatuh, itu kita tak tahulah, kerana perubahan tu terlalu drastik, pendapat saya lah, di mana beliau kita kenali sebagai filem Taken kan, untuk orang kata bunuh yang macam Denzel Washington yang berlakon tak tahap macam tu lah kan. Tiba-tiba dia berlakon filem kelakar begini dan kelakar tu lah kelakar yang orang kata tak masuk akalnya kelakar, tetapi seronok lihat, sebab dia nakatkan itu memanglah sebuah filem yang tak masuk akal lah. Jika anda pernah lihat menonton filem sebelum ni, memang tak masuk akal. So itulah saya lihat dari segi kelemahan di situlah. Namun beliau berjaya membawa watak itu dengan cukup bagus, dan saya rasa cerita ni wajib ditonton juga. Memang cukup kelakar untuk santai-santai kalau otak kita, dan saya memberikan daripada 9/10. Lakonan oleh Liam Neeson ni cukup bagus. Jaya membawa watak tersebut, dia berjaya membawa watak komedi itu dengan bagus, watak kebodohan detektif ini dengan bagus, walaupun kita tahu dia sebagai seorang yang serius dalam filem-filem terdahulu ni. Okey, so selamat menonton, wajib ditonton cerita The Naked Gun ini 25 ini. Okey, Assalamualaikum.